Sungguh harum dan pandan, enak dimasak, dibuat kaya. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penyucian jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Saidatul Afrina binti Muhammad Saiful Rizal, wartawan TV PSS Sihat pada hari ini. Hari ini, saya berlintas langsung dari Surau Raudatul Jannah, Sekolah Menengah Arab As-Sayyidah Khadijah bagi membuat liputan untuk hari kedua program sekolah at MMU 2025 edisi Ramadan. Bagi makluman semua penonton, program sekolah at MMU 2025 edisi Ramadan ini berlangsung selama 3 hari bermula 6 hingga 8 Mac 2025 yang mana ia dijalankan secara serentak oleh 3 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Dang Anu, Sekolah Menengah Arab As-Sayyidah Khadijah dan Sekolah Menengah Dato' Abdul Rahman Yaakob. Sekarang bersama saya Saudari Najwa Farid. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama saya. Hari ini saya akan berbicara tentang aktiviti kedua iaitu brainstorming. Boleh awak ceritakan tentang aktiviti tadi? Sama-sama kepada saudari saya Datuk. Untuk aktiviti kedua iaitu brainstorming pada hari ini, ia bertemakan tentang konsep bisnes. Jadi apa yang disediakan oleh pihak MMU kepada kami ialah ada satu kertas business plan untuk kami tulis contohnya nama syarikat, apa tujuan kami buat produk tersebut dan apa faedah matlamat dan sebagainya lah. Dan kedua ada disediakan kertas najum dan temaka untuk dia ada terdapat 4 fasa sebenarnya. Fasa 1 dan fasa 2 tu untuk business plan. Fasa ketiga untuk kami buat berdasarkan produk kami tu jika dari segi fizikal bagaimana, dari segi digital bagaimana. Dan untuk fasa keempat, tugasan yang diberikan oleh kami ialah membentangkan tentang apa produk yang kami buat tu lah. Begitulah. Tapi sebenarnya saya ni tak minat bisnes sebenarnya, tapi tak apa, kasih tugasan saya buat sahajalah. Wah, menarik. Apa yang anda rasa tentang cara brainstorming dijalankan? Adakah ia membantu dalam merangsang kreativiti? Sebenarnya bisnes ni dia memang memerlukan kreativiti dari segi untuk memasarkan, dari segi terangkan tu dia memang memerlukan kreativiti lah. Contoh ni kumpulan saya buat untuk tugasan tadi. Seperti inilah. Tengah-tengah ni. Ini adalah contoh poster untuk produk kami yang kami lakukan sebentar tadi lah. Gitulah. Terima kasih banyak atas pandangan Saudari Najwa. Kami harap aktiviti seperti ini terus memberi manfaat kepada semua pelajar. Semoga berjaya. Terima kasih. Semoga dengan semua aktiviti yang telah dijalankan pada hari ini dapat memberikan pengalaman baru dan ilmu yang bermanfaat untuk diaplikasikan dalam pembelajaran dan kehidupan akan datang.
Sekian dari saya, Saidatul Afrina binti Muhammad Saiful Rizal, wartawan TV PSS Saihat bagi liputan pada hari ini.